Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk penyelesaian masalah. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 57. Kita akan sama-sama menjawab soalan 6 hingga 9. Soalan 6, jadual menunjukkan bilangan pen biru dan pen hitam dalam kotak M dan kotak N. Okay, jadi kita baca satu persatu. Kita lihat jadual ini ada kotak M dan N. Yang mana dalam kotak M ialah biru, manakala kotak N ialah hitam. Okay. Dan bilangannya ialah dinyatakan dalam sebutan juta. Untuk kotak M 2.5 juta, manakala kotak N sifar 4 juta, iaitu dalam sebutan perpuluhan juta. Okay, kita sambung lagi. Ada MN, ada hitam dan biru. Okay. Sebuah syarikat multinasional telah menyumbangkan sebuah kotak M. Okay, apa maksud sebuah? Sebuah ni maksud dia satu. Okay. So kotak M tu satu, manakala 8 buah kotak N. Semula. Manakala kotak N 8 buah. Okay, maksudnya warna hitam lah. Kotak N ni berapa? 8. Okay. Cikgu nampak situ. So bila kita baca teks ni, soalan penyelesaian masalah ni, kita terus kumpulkan maklumat. Okey. Jadi cikgu ulang balik. Untuk kotak M ada sebuah kotak, manakala untuk kotak N ada 8 kotak. Okey. Maksudnya syarikat multinasional ni menyumbangkan, memberi, okey. Menyumbangkan ke beberapa buah sekolah di negeri Johor sempena Hari Kanak-kanak Sedunia. Okey. Maksudnya dia bagi sumbangan kepada sekolah negeri Johor. Beberapa, maksudnya tak nyatakanlah, kita tak tahu. Okay, jadi apakah kehendak soalan? Kehendak soalan ialah hitung beza antara bilangan pen biru dan juga pen hitam yang disumbangkan oleh syarikat itu. Okay, kata kunci yang sangat penting di sini ialah beza. Beza ini merujuk kepada operasi tolak. Maksudnya kita akan tolak lah. Kita akan tolak bilangan pen yang lebih besar dan kita tolak dengan yang kecil. Okey. Jadi itu masalah dia. Okey, cuma masalahnya ialah dinyatakan dalam sebutan yang berbeza. Okey, jadi langkah pertama kita perlu nyatakan sebuah kotak ni dalam nombor bulat. Okey. Jadi cikgu buat dahulu dia punya jadual ni untuk kita lebih faham. Okey, kita tekan macam ni. Ada ni. Okey, dah ada dah. Ni semula. Okey, ni jadual dia. Jadi langkah pertama yang kita akan buat ialah kita kena nyatakan pen warna biru dan juga hitam ni dalam nombor bulat. Okey. Jadi yang pertama sekali kita tulis ni nombor bulat. So cikgu tulis ni nombor bulat. Nombor bulat. Okey, kita kena tambah sikit lah. Tambah sikit dekat ni. Maksudnya kita buat kotak baru. Tambah maklumat baru. Okey, nanti kita tulis lah walaupun kecil tak apa. Okey. Jadi kita nyatakan dalam nombor bulat untuk M dahulu. M dinyatakan dalam pecahan juta. Jadi pecahan juta nak ditukarkan kepada nombor bulat, kita akan darabkan dengan 1 juta. Kalau di pecahan, jadi pecahan tu kita ambil 2/5. Jadi kita darabkan dengan 1 juta. Okey, ini untuk kotak M dahulu. Jadi yang pertama sekali kita akan silangkan 5 dengan 1 juta. Tapi tak perlu silang banyak-banyak. Kita cuma lihat 5 dengan 10. Yang mana 5 dengan 10 ni ada dalam sifir 5. Yang mana 5 inilah 1 kali 5. 10 ni ialah 2 kali 5.
Okey. Kemudian sifar dekat belakang ni kita salin semula. Okey. Jadi kita tolak, kita potong macam ni. Okay, nombor sekarang 2. 2 ni kita darab dengan 200,000. Jadi 2 darab 200,000. Okey, buat kat sini lah. Okey, semula kita buat. Ambil 200,000. Kita darab 2. Okay, jadi kita dapat nilainya 400,000 okay. Sifar 2 kali 2 4. Okey, maksudnya di sini kotak M dalam nombor bulat ialah 400,000. Jadi cikgu tulis ni lah 400,000. Okay, kita dah selesai satu perkara. Okey, ini kotak apa? Kotak M. Okey, manakala untuk kotak N, so N cikgu pakai hitam. N. Jadi N sifar perpuluhan sifar 4 juta. Jadi sifar perpuluhan sifar 4 juga kita akan darabkan dengan 1 juta. Sebab kita nak tukarkan dalam nombor bulat. Okay, langkah pertama, kita boleh gunakan kaedah cepat yang mana kita gerakkan titik perpuluhan. Sebab dia darab dengan 1 juta, kita boleh gerakkan ke kanan berdasarkan bilangan sifar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama kita salin semula sifar perpuluhan sifar 4 untuk kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Jadi kita gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi titik dekat belakang ni dah ada berpindah. Jadi ruang kosong ni kita masukkan sifar. Okey, jadi hasilnya iaitu 40,000 perpuluhan sifar. Okey, ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 perpuluhan sifar. Okey, kemudian kalau setiap nombor perpuluhan ada sifar, dia tidak membawa nilai sifar tu, maka kita dapatlah hasilnya iaitu 40,000. Okay, jadi apa maksud di sini? Maksudnya nombor sebutan juta untuk sifar perpuluhan sifar 4 juta ialah 40,000. Okay, kita selesai perkara yang pertama untuk kita nyatakan satu kotak. Okay, kemudian berbalik kepada soalan yang mana soalan nakkan sebuah kotak dengan 8 buah kotak M dan N. So M memanglah satu kotak yang kita kira iaitu 40,000 dan N kena darab 8. Jadi N ni 40,000 kena darab 8. Kenapa? Sebab dia 8 kotak. Okey, cikgu perlukan ruang yang besar untuk kita jawab sekali lagi. So kita kena salin page ni. So kita buat dekat sebelah. Okey, ini cikgu hapuskan semua ni. Okey. Padam. Okey, jadi kita berbalik kepada soalan M. N dulu sorry. M bersamaan satu kotak saja, jadi 400,000. Manakala N bersamaan, kita akan ambil 40,000. Kita darab dengan 8. Kenapa 8? Sebab dinyatakan sini 8 buah kotak N. Okay, so kita gariskan. Kita dapat hasilnya iaitu sifar tambah darab sifar darab 8 sifar 4 darab 8 32. Okay, maksud dia N ialah 320,000. Apa dia? Pen lah, pen warna hitam. Okey,
Jadi soalan nak beza untuk operasi tolak, maka kita akan ambil nombor besar tolak nombor kecil. Jadi 300,000, 320,000 ni kecil, 400,000 tu besar. Jadi kita akan ambil 400,000 akan kita tolak dengan 320,000. Okay, hasilnya iaitu sifar tolak 2 tak boleh, pinjam dapat 10, 4 jadi 3. 10 tolak 2 iaitu 8, 3 tolak 3 sifar lah, kosong ada apa tu, sifar, jadi tak boleh tulis. Jadi inilah dia beza antara bilangan pen biru dan juga pen hitam yang disumbangkan oleh syarikat multinasional, iaitu 80,000. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 6. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 7. Sambil-sambil kita baca, kita keluarkan maklumat. Okey, kita baca ayat demi ayat. Okey, kilang Q mengeluarkan sifar perpuluhan sifar 5 juta bekas kuih bahulu. Okey, kilang Q dia keluarkan sifar perpuluhan sifar 5 juta. Kemudian kilang bahulu itu diedar sama banyak. Okey, kita terus lihat kata kunci sama banyak dalam konsep matematik. Sama banyak ini merujuk kepada operasi bahagi. Maksud dia bahagikan sama banyak ke pasariti dan 9 buah. Okey, kata kunci di sini ialah sama banyak ke pasariti dan 9 buah pasaraya. Maksudnya T dan 9 buah ialah semua sekali 10 buah. Okey, ditulis tu sifar perpuluhan sifar 5 juta. Dia bahagi, diedar tu dia bahagi kepada T, cikgu tulis balik, T dan 9 buah. Okey, T dan 9. T dan 9 ni maksudnya 10 lah. Maksudnya 9 tambah 1. Maksudnya kita tulis ayat dia yang sebenarnya ialah, tulis kat atas ni lah, sifar perpuluhan sifar 5 bahagi 10. Okey. Kemudian pasaraya T telah menjual 2,900 bekas kuih bahulu. Okey. Pasaraya T telah menjual 2,900 bekas kuih bahulu. Berapakah bilangan bekas kuih bahulu yang masih belum dijual? Maksudnya baki yang tinggal lah. Okey, jadi persoalan sekarang kita perlu tahu yang T itu berapa dahulu. T itu berapa? Okey, jadi langkah yang pertama, sifar perpuluhan sifar 5 juta ini kita perlu nyatakan di dalam nombor bulat untuk kita lebih faham. Okey, jadi macam mana nak tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat? Kita kena bahagi. Okey, kalau kena darab 10 dulu. Darab sejuta untuk dapatkan nombor perpuluhan. Jadi kita tulis ni sifar perpuluhan sifar 5. Kita kena darab 1 juta untuk kita dapatkan nombor bulat. Okey. Okey, langkah yang kedua kita gerakkan titik perpuluhan. Jadi sifar perpuluhan sifar 5. Kalau operasi darab, kita gerakkan ke kanan sebanyak 6 kali kerana ada 6 sifar. Jadi gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ruang kosong ni kita masukkan sifar. Jadi nombornya iaitu 50,000. Okey, 50,000 perpuluhan sifar. Jadi kalau sifar dekat belakang ni tak ada nilai. Okey, maksud dia 50,000 dibahagi 10 dahulu untuk kita dapatkan satu bekas T. Okey, jadi kita ambil pula 50,000
50,000 sebab dia sama banyak kan. Okey, bukan bahagi 9 ni, dia T juga termasuk, jadi dia bahagi 10. Okey, macam tu. Okay, kalau sebenarnya bahagi 10 ni dia sangat mudah sebab kita boleh pemudahkan potong je sifar je tu. Jadi maksud je 5,000 bagi 1 kita akan dapat 5,000 juga Jadi tulis ni 5, 5 tolak dan habis. Okey, atas ni kita salin balik. Jadilah kita dapat T sama dengan 5,000. Okey, sekarang dinyatakan dia telah menjual 2,900. Maka kita akan ambil 5,000 kita tolak 2,900. Sebab apa? Sebab 2,900 ini telah dijual. Jadi soalan nak yang belum dijual, maka kita tolak. Okay, kita dapat sifar 9. Sifar tolak 9 tak boleh. Pinjam 10. 5 jadi 4. 10 tolak 9 kita dapat 1. 4 tolak 2 kita dapat 2. Jadi inilah dia 2,100, iaitu baki bilangan bekas kuih bahulu yang masih belum dijual oleh pasar rating. Okey, nampak kita ada tiga langkah. Yang pertama kita kena bahagi, kemudian kita tolak. Jadi sebelum tu kita tukar dulu kepada nombor bulat. Okey, jadi ini dia cara-cara menjawab soalan 7. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8. Bersempena dengan bulan Ramadan, bilangan kotak kurma madu A dan kurma madu B dipasarkan setiap minggu adalah seperti berikut. Okey, dilihat di sini ada dua buah kotak kurma madu A dan juga madu B. Yang mana kurma madu A ialah 0.45 juta kotak dinyatakan dalam sebutan perpuluhan juta, manakala kurma madu B ialah 1/2 juta ataupun setengah juta kotak dinyatakan dalam sebutan pecahan juta. Okay, kita lihat kehendak soalan. Berapakah jumlah kotak kurma madu A dan madu B yang dipasarkan dalam 4 minggu? Okey, jadi apa kehendak soalan? Soalan nakkan jumlah untuk 4 minggu untuk kotak A dan kotak B. Jadi langkah yang pertama kita perlu faham, kita nak dua-dua ni maka kita kena tambah. Okey, jadi apa maksud di sini? Kita tulis dulu ayat matematik, iaitu 0.45 juta. Okey, kita akan tambah 1/2 juta. Okey, kemudian bila kita dah tambah, jadi ini merupakan kurungan, kita akan darabkan jawapan ini dengan 4. Kenapa darab 4? Sebab soalan nak 4 minggu. Okey, itu dia kehendak soalannya ataupun ayat matematiknya yang kita dah buat. Jadi langkah pertama, oleh kerana kedua-duanya dalam sebutan berbeza, 1/1 juta, satu sebutan juta dalam pecahan juta. Jadi langkah pertama kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Sama ada perpuluhan dan pecahan, bila nak ditukar kepada nombor bulat, kita perlu darabkan dengan 1 juta. Jadi yang pertama perpuluhan 0.45, kita akan darab 1 juta. Jadi soalan ini memang dalam perpuluhan, jadi tak ada masalah, kita boleh gerakkan titik perpuluhan saja. Jadi cikgu salin semula, kemudian kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali kerana ada 6 sifar. Jadi gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so titik perpuluhan sudah bergerak. Ruang yang kosong ini kita masukkan sifar.
Kemudian kita letak titik dan letak sifar dekat belakang. Dia jadi 450,000 perpuluhan sifar. Jadi seperti sebelum ni, kalau sebutan ni perpuluhan, ada sifar di belakang, jadi dia tak membawa nilai. Maka untuk kurma A dalam nombor bulat iaitu 450,000. Okay, kita dah selesai mengira ataupun menukarkan dalam nombor bulat untuk sifar perpuluhan 45 juta. Jadi kita tulis kecil kat sini 450,000. Okay, sekarang kita nak darab pula 1/2 juta dengan 1 juta untuk kita dapatkan nombor bulat. Jadi kita tulis ni 1/2. Tukar warna ni lah bagi nampak. 1/2 bagi berbeza kan. Jadi kita darab 1 juta. Okay, kita silangkan 2 dengan 1 juta. Tapi tak perlu 1 juta. Kita silangkan dengan 10 saja. 2 dengan 10 ni kita permudahkan sifir apa yang ada dalam nombor 2 dan 10. Sudah pasti sifir 2. 2 ini ialah 1 kali 2. 10 ini ialah 5 kali 2. Okay, tapi setengah orang dia terus je buat 500,000 pun tak ada masalah. Okay. Jadi ada 5 sifar ni kita salin semula. Okay. Jadi 1 darab 500,000 akan hasilkan 500,000. Okay, jadi kita tulislah bawah ni iaitu 500,000. Maksudnya apa? Maksudnya setengah juta. Kita dah biasa sebelum ni setengah juta iaitu 500,000. Okay, kita dah tukarkan kedua-duanya. Langkah seterusnya, kita perlu tambahkan dua-dua ni untuk kita darab pula dengan 4. Jadi seperti biasa, ini cikgu tak cukup ruang. Jadi cikgu perlukan ruang yang baru lah. So, kita salin dahulu kotak ni. Kita gunakan page yang sama ni. Sekejap. Okey dah. Okay, so kita padam. Okay. Okay. Jadi kita tambah dahulu 400,000 dengan 500,000. So tulis ni 450,000 tambah 500,000. Sifar, 5 tambah sifar 5, 4 tambah 5, 9. Okey, ini jumlah untuk 1 minggu untuk A dan B. Okey, jadi soalan nak 4 minggu. Jadi kita akan salin semula 950,000 akan kita darabkan dengan 4. Sifar kali 4 sifar, sifar kali 4 sifar, sifar kali 4 sifar. Sifar kali 4 sifar, 5 kali 4 20 dan 9 kali 4 36 tambah 2 kita dapat 38. Jadi inilah dia jumlah kotak kurma A dan B yang dipasarkan dalam 4 minggu iaitu 3,800,000. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 9. Sebuah syarikat pengeluar petrol mengeluarkan 3/8 juta galen petrol. Okey, jadi ini dia kata kunci pertama. Mengeluarkan 3/8 juta. 3/8 juta 1/3/8 juta untuk syarikat petrol dikeluarkan. Okey, kemudian dinyatakan sifar perpuluhan sifar 17 juta galen petrol
daripadanya disimpan. Okey, maksudnya yang ini disimpan dan selebihnya diagihkan. Okey, perkataan diagihkan itu juga merujuk kepada nak dibahagi sebab ada perkataan sama banyak. Okey, semula. Okey, diagihkan sama banyak, diberi sama banyak. Kata kunci sama banyak ini ialah dibahagi. Okey, dibahagi sama banyak kepada 97 buah stesen minyak. Okey, jadi kita teruskan. Adakah setiap stesen menerima 0.14 juta galen petrol? Buktikan. Okey, jadi adakah dikata nyatakan, adakah jawapannya yang ini? Buktikan. So kita kena kira lah. Okey, jadi yang pertama sekali kita tulis dulu ayat matematik supaya kita faham. Okey, jadi dia bagi tahu apa ni? Bateri nak habis. Sekejap. Okey, so kita tulis 1.38 juta. Kemudian dia kata disimpan. So dia tolak. So tu semula. 3 juta. Kemudian ditolak sifar perpuluhan sifar 17 juta. Ini yang pertama. Jadi bila dia dah tolak, kemudian dibahagikan kepada 97. Okay, nanti dia dapat jawapan dia ialah sifar perpuluhan sifar 14 juta. Okey, jadi dia tanya adakah jawapan ini betul Okey, ini dia tanya. Betul tak ini jawapan dia? Jadi kita perlu semak lah. Okey, jadi kita akan langkah pertama, kita tukarkan semua ni dalam nombor bulat. Yang pertama sekali kita nak tukar dulu sebutan pecahan juta ni kepada nombor bulat. Nanti kita tukar pula yang perpuluhan juta pula Okey, yang pertama ini ialah nombor bercampur. Jadi kita pertama sekali kita cerahkan dululah sebab apa? Ini ada nombor bulat, so kita asingkan nombor bulat. Jadi kita tulis 1.38 juta bersamaan 1 juta tambah 38 juta. Okey, 1 juta ni kita tukar nombor bulat tak ada masalah. 1 juta memang 1 juta juga. Sebut sama juga. Tapi kalau dinyatakan nombor bulat dia jadi macam ni kan. Berbeza kan. Okey, cuma kita nak kira pula 38 juta ni dalam nombor bulat. Jadi kita kena tukarkan 38 ini kepada nombor bulat. Kita darab 1 juta. Okey. So kita tulis ni 38 darab 1 juta. Kita permudahkan 8 dengan 1 juta ni ada sifir 8. 8 inilah 1 kali 8. Manakala 1 juta ni cikgu tak nafikan, kita boleh hafal terus yang mana dia 125,000. Okey. Jadi bila dah permudah macam ni per 1, 3 ni kita boleh darab dengan 125,000. Okey, jadi cikgu tulis kecil kat atas ni. Kita nak darab 125 sifar. Kita nak darab 3. Sebab atas ada 3. Jadi sifar. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 1 kali 3, 3. Okay, maksud dia 38 juta ni dalam nombor bulat iaitu 375,000. Okey, kemudian kita gabungkan dengan 1 juta, maka kita dapat hasilnya iaitu 1,375,000. Okey, di sini kita dah tukar dah nombor bulat yang pecahan pertama ni kepada nombor bulat iaitu 1,375,000. Okey, sekarang kita nak tukar pula perpuluhan juta. Jadi konsep dia sama juga, perpuluhan juga kita akan darab 1 juta. Okey. So cikgu buat muka surat sebelah yang mana kita nak darab, ambil sifar perpuluhan
sifar 17, kita darab 1 juta. Okay, jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita salin semula nombor ni. Sifar perpuluhan sifar 17. Kita akan gerakkan ke kanan sebab operasi darab. Kita akan gerakkan 6 kali sebab ada 6 sifar. Jadi kita gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik kat ujung. Ada 3 ruang kosong, kita letak sifar. Jadi depan ni tak ada nilai. Belakang ni tambah sifar. Dia jadi 1, 7, 3 sifar belakang ni. Kemudian perpuluhan sifar. Kemudian kalau dia ada perpuluhan sifar, maka kita boleh hapuskan sifar dekat belakang ni. Okay, maksud dia sifar perpuluhan 17 juta ni dalam nombor bulat ialah 17,000. Betul ke? 17,000. Ya, betul. So, tulis sini 17,000. Okey, cikgu kembali pada ayat pertama tadi. Dia akan tolak 17,000. Lepas tu, dia kurungan macam ni kan. Lepas tu, dia bahagi 97. Okey, jawapan dia. Yang ini pun sama. Konsep dia kena tukar kepada nombor bulat. Okay, so, kita tukar pula sifar perpuluhan sifar 14. Sifar perpuluhan sifar 14. Kita akan darab 1 juta. Untuk kita dapatkan nombor bulat. Jadi konsep dia sama. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Sebanyak 6 kali sebab ada 6 sifar. So gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak titik, letak sifar. Ada 3 sifar macam ni. Jadi kita dapatlah hasilnya 14,000. 14,000 perpuluhan sifar. Tapi yang ni tak bernilai, jadi 14,000. Okey, kita kembali kepada ayat matematik kita. Okey, hasil bahagi ni, jawapan dia yang terakhir, dapat tak jawapannya, iaitu 14,000. Okey. Jadi, inilah ayat matematik dia. Kita akan tolak dahulu, kemudian barulah kita bahagi. Okay, kita gunakan ayat matematik sekali lagi. Okay, kali ni cikgu padam semua sekali ni. Kita buat ayat matematik yang betul. Yang dalam nombor bulat. Okay, apa ayat matematik yang pertama? Yang pertama, 138 juta ni, nombor bulatnya ialah 1,375,000. Okay, mula-mula dia ada kurungan 1,375,000. Kemudian ditolak 17,000. Okey, bakinya dibahagi kepada 97 dan akan menghasilkan 14,000. Okey. Jadi dia tanya, betul tak 14,000? Buktikan. Okey, so kita akan buat operasi tolak dahulu. Okay, ambil 1,375,000 tolak 17,000. Jadi hasilnya iaitu sifar 5 tolak 7 tak boleh. Pinjam jadi 15. 7 jadi 6. 15 tolak 7, 8. 6 tolak 1, kita dapat 5. Kemudian 3 dan 1 ni kita kekalkan. Jadi kita dapat 1,358,000. Jadi jawapan ini kita akan bahagi dengan 97. Okay, so kita salin semula. 1,358,000 bahagi 97. Okey, betul tak jawapan dia? Nanti di akhir kita dapat 14,000. Okey, sekarang kita lihat bahagi 97. Sudah pasti kita perlukan sifar 97. Jadi berapa kali 97 dapat
135 lah Okey, kita buat surface ni. 97 tambah 97. Kita dapat 7 tambah 7, 14. 9, 10, 19 kan. Okey, so kita ambil 135 ni 1 lah. Okey, 1, so tulis sini 97. Okey, kita tolakkan 5 tolak 7 dapat, tak boleh, pinjam jadi 15, ni jadi 2. 15 tolak 7 8. 2 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 12. 12 tolak 9, 9, 10, 11, 12, 3. Kemudian kita turunkan 8. Nombor sekarang ialah 388. Jadi berapa darab 97 dapat 388? CV kita baru 194. Jadi kita tambah lagi 97. Kita dapat 4 tambah 7, 11. 19 tambah 9 lah. 19 tambah 9. 19 tambah 9. 19. 28. 19 tambah 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okey. Kemudian 2 tambah 3 Okey, betul tak? Ya, 4 tambah 7, 11. 7 tambah 7, 14. Okey, kita ada sikit pembetulan kat sini. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 1, 19. Okey. So 9 tambah 9, 18. 18 tambah 1, 19. 19, 1 tambah 1, 2. Okey, masih tak ada lagi, jauh lagi. So tambah lagi 97. 7 tambah 1, 8. 9 tambah 9, 18. Okey, 2 tambah 1, 3. Okey, 388 ada kat sini, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya 4 kali 97 kita dapat 388. So 388. Bila kita tolak dan dia habis sifar. Jadi dekat belakang ni pun sama sifar, tak boleh habis kan. Jadi adakah jawapan dia dapat 14,000 ataupun sifar 0.14 juta? So kita dapat sini 14 juta betul, 14,000 Jadi kita akan jawab betul lah, ya lah kita jawab So kita jawab ya. Okay, so ada nak habis dah bateri. So tulis sini ya melalui jalan kira. Inilah jalan kira dia 14,000. Maka betul lah kita berjawab. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 9. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan penyelesaian masalah kita pada hari ini untuk muka surat 57 bagi nombor 6 hingga 9. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.